Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama dah saya tak live, tapi hari ini saya nak live sikit sebab ada berita yang agak menarik yang kami offer dekat dari Maizara. Iaitu kita, ramai orang kata kami perasan ada Maizara banyak juga push Cina. Memang betul, kita banyak push juga Cina. Maizara Go ada, Maizara Signature ada. Jadi kalau kita cakap Maizara Signature tu maknanya operate oleh Maizara sendiri. Program pun ditulis oleh kita. Tapi kalau kita gunakan perkataan Maizara Go, meaning that is actually a consortium punya group departure lah, Underworld Consortium ataupun Suka. Jadi sekarang ni apa yang kami nak cakap is actually a Maizara Signature punya update, iaitu beberapa program yang kita rancangkan, iaitu termasuk ada yang kita dah beli flight. Maknanya kalau kita dah beli flight, highly likely kita akan jadikan dia sebagai confirm departure, maknanya flight secured. Jadi apa yang kami nak cerita sekarang ni, ada kalau perasan, tapi mungkin kita tak keluarkan lagi sebab lepas saya cakap mungkin mereka akan, tim saya akan start iklankan. Iaitu kita ada introducekan, hari ni kita nak cakap pasal 3 tour kita. Iaitu lama juga kita, sekarang kita Inner Mongolia ada. Inner Mongolia ada 2, 3, 4 grup kita akan ada pada tahun ini sahaja. Iaitu yang sekarang berada di Inner Mongolia. Dewi bawa, dan bulan 6 saya akan bawa. Kemudian insyaAllah Asmida bawa. Kemudian ada plannya Wani akan bawa. Jadi ada 4 Inner Mongolia yang saya dah buat live hari itu. Tapi nanti satu hari nanti saya akan ulang balik. Inner Mongolia bukan dalam Mongolia, sebenarnya di dalam China. That's why nama dia Inner Mongolia. Dan seterusnya kita juga ada tour Xinjiang. Sometimes kita sebut Changsha. Sorry, bukan Xinjiang. Bukan Xinjiang, kita sebut Changsha, Zhangji. Xinjiang yang sekarang ni kita nak jual. Dan seterusnya hari ni kita nak cakap pasal ada beberapa program menarik dari Maizara, iaitu kita ada apa tu? Mini Silk Road China, iaitu Xi'an. Sometimes kita sebut Xi'an. Kalau sebut Xi'an adalah Mini Silk Road China, iaitu menarik. Kenapa kita letak gambar train kat depan? Nanti kita akan terangkan. Dan kemudiannya yang kita sedang nak push is actually adalah Scenic Xinjiang by Maizara. Jadi this is our Scenic Xinjiang. Dan kemudian yang paling latest, iaitu lebih ada tarikan dan lebih mudah, lebih dekat dengan kita, is actually 6 hari 5 malam Chengdu, Chongqing dan juga Bipenggu. So mungkin benda ni kita dengar Chengdu, tapi Chongqing mungkin pernah dengar, iaitu bandar modern, bandar cyberpunk yang ada dekat China yang lawa tu. Tetapi Bipenggu mungkin orang kata berbeza. Tapi kenapa spesifik gambar ni macam ni? Because activity yang kita create this actually adalah for autumn, winter, spring dengan spring. So dan juga train juga ada depan. Mengapa ada train kita akan discuss kejap lagi. Kenapa train kita letak di hadapan. Dan seterusnya kalau nak dapat read ni, nanti biasanya tim kita akan pinkan benda ni. Hani boleh pinkan Hani aktiviti kita supaya tuan-puan boleh senang nak tengok apa tour yang kalau yang belum daftar nak plan pergi dekat mana. So kita dah ada plan sampai sehingga Januari. Tak lama lagi lepas raya akan keluar sampai Mac lah, senang nak tengok. Tak banyak ada pada Ogos. Julai pun kita dah tutup, sebab jarang ada tour Maizara pada Julai. Jun pun memang dah tak ada. Jadi dia akan jadi lebih macam untuk di autumn dengan winter dengan 2027. Jadi yang pertama sekali hari ini saya nak terangkan pasal tour terbaru kita, iaitu tour kita adalah Chengdu, Chongqing dengan Bipenggu. So tempat ni adalah istimewa destinasi ni, sebab kalau dulu-dulu 5, 6, 7 tahun dulu kita biasanya akan pergi China, orang kata pergi shopping, Guangzhou,
Beijing, Shanghai, orang nak membeli belah kan. Tapi sekarang ni lama-lama customer kita akan nak cari scenery. Rupanya China ni besar, dah tak ada visa. Rupanya ramai pula yang pergi China sebab ada scenery. Lepas tu ada atmosphere. Lepas tu tempat-tempat yang viral kan. Lepas tu different season, different activities pun ada juga dekat China. Jadi semua benda-benda ni sebenarnya telah menarik rasa China ni dekat, sebenarnya menarik kan. Okay, this is rare. So maknanya kita nak maklumkan tour-tour kita termasuk Yunnan. Kenapa kita buat journey dalam throughout Yunnan kan, sebab dalam travel dalam Yunnan. So sekarang ni apa yang kita create is actually another China program, iaitu ini bukan China saja. Dulu-dulu China shopping, China kedai wajib. Kita nak beritahu dalam trip kita Maizara tidak ada kedai wajib. Jadi kenapa kadang-kadang you perasan kenapa harga agak mahal? You kena compare. Kalau trip tu harga agak mahal, ada tinggi, bukan mahal, ada tinggi sikit, must be different the tour tu. Sama ada tour tu dia asaskan, kalau paling senang China adalah hari, berapa lama hari, kemudian apa yang termasuk dalam package. Setengah hari, setengah program ada late check out, setengah program pakai berapa banyak tour, berapa banyak train. Setengah program kena baca macam mana dia uruskan pengangkutan beg you. So ada berapa makan, bila check out. So benda-benda ni kena pakai. Dan lagi satu, berapa banyak kedai wajib yang termasuk. Adakah ada kedai wajib ataupun tak ada kedai wajib. Jadi sekarang ni kita dah bergerak kepada China dah jadi moden. Dan bukan setakat moden, China sekarang adalah very scenic punya destinasi. So you pergi mana-mana, timur, barat, utara, selatan, even tempat panas yang China tu, kalau kita kata tempat panas Guangzhou tu pun very scenic punya tempat, dengan different atmosphere, dengan bangunan yang besar-besar pencakar langit kan. Bila kita pergi utara pula, sekarang ni kita ada Inner Mongolia yang bagi you rare experience. Jadi kerana itulah sekarang China dah ada bangunan futuristik. Lepas tu kita ada Snow Valley China. Kalau kita pergi Harbin dah jadi snow kan. Very sikit lagi saya pergi Rusia, itu sikit lagi sampai Harbin. Kemudiannya dengan high speed train. Belum kita hanya cakap pasal high speed train, kita tak sebut pun lagi ada bullet train maglev yang 600 km sejam dari dekat Beijing. Ada train yang 600 km sejam. Kita hanya guna train average 200 km sejam. Dan adalah terminologinya, kadang-kadang kita sebut speed train, kadang-kadang orang nak buat hype sikit dia gunakan bullet train. Sebenarnya tidak ada bullet train sangat. Bullet train hanya berada di kota-kota besar ataupun perjalanan yang jauh one to one yang mereka akan buat. Jadi dengan mountain scenery, lepas tu dia ada cyberpunk, maknanya tempat tu macam sangat wow, dia tak boleh terkata kan, macam Chongqing. Jadi kalau trip yang saya nak cakap ni iaitu Chengdu, Chongqing dengan Bipenggu. Kenapa trip ni agak special? Sebab masa tu Maizara tak pernah buat, walaupun kita ada buat Chengdu, Chongqing, tapi sekarang kita tambahkan ada Bipenggu. Kenapa? Sebab apabila menjelang autumn, winter, spring dan spring saja, akan ada kawasan bergunung di kawasan Sichuan. So sekarang kita sebenarnya wilayah Sichuan, Chengdu wilayah Sichuan. Jadi kawasan ni adalah cantik dan dia punya vibes adalah satu, you dapat tour China punya destinasi, dan masa yang sama kita yang dah biasa pergi Tokyo, dah biasa pergi Osaka, Switzerland, Seoul. So apa kata betul ke China ni dah maju? Jadi sekarang kami perkenalkan tour iaitu Chongqing yang sangat orang kata out of this world. Dan masa yang sama kita pilih juga di dalam China ada Bipenggu, Xigunyang, iaitu kawasan yang kira-kira kalau kita travel dalam 3-4 jam di China ni, di Sichuan ni, kita akan sampai ke kawasan snow mountain punya area yang macam seriously this is like more than Korea. Kenapa? Sebab dia dah jadi macam Alps. So dia dah jadi macam Switzerland. So this is actually benda yang kita nak terangkan, bahawa itinerary ni kalau kita sebagai agent dapat create yang sebenarnya, sebab kadang-kadang customer tak ada masa nak search kan. Jadi kita yang create produk, dan create produk yang menarik. Kenapa? Tour yang menarik ini hanyalah kira-kira dalam 5,000 dengan perjalanan flight yang kira-kira tak dalam 5 jam saja. Jadi 4 jam lebih you dah sampai tour yang 6 hari 5 malam. 6 hari 5 malam yang full board makan dengan aktiviti yang memang berbeza-beza, yang macam lain lah. Itinerary tak ada. Jadi macam tahu tagline Maizara, kita memang suka buat benda-benda yang original, benda yang kita research,
kita kata this is actually ada market yang memang nak kan. So this is actually kenapa tour Chengdu, Chongqing dan Bipenghu ni kita create. Jadi kalau kita tahu Chongqing lebih dramatik, tetapi kalau Chengdu ni dia lebih biasa. Dia ada city cafe, dia ada dengan binatang dia adalah semua orang tahu, Malaysia pun tahu, dalam zoo Malaysia dulu dia pinjamkan kita panda. Jadi dekat Chengdu memang ada zoo panda lah lawatan dia kan. Jadi dia adalah modern Sichuan. Saya gunakan, saya masih ada lagi talking point, so saya tak hafal lagi, so saya kena guna talking points yang saya dah baca. Jadi kemudiannya dia adalah food paradise, ada masjid. So kalau kita food paradise tu makanan Sichuan lah. Kalau orang kata apa, lada Sichuan chili kan, mak kau pedas gila, lepas tu berdesing kan, pedas kan. Jadi dia memang lain sikit, dia lebih chill, dia lebih modern dan dia lebih urban oriented. This is actually kalau kecil, jadi this is actually Chengdu. Jadi bandar ni macam kita punya tour banyak-banyak yang kawasan ke western. Western tu termasuk Yunnan, Chengdu, Zhangye, Avatar kan. So dia bandar dia lebih tidaklah sepack macam kawasan-kawasan besar dekat Shanghai, Beijing ni. Jadi atmosfer dia adalah lebih santai, lebih relax. Bila kita travel pun tak begitu ngeri sekarang kan. Jadi dan dia sebenarnya adalah kita masuk dan kita bukan kata semua orang kena lawat Chengdu saja. Tak, kita enter masuk Chengdu, barulah kita berpecah, kita akan pergi Chongqing. Kemudian kita akan pergi ke highlights kita, iaitu the Switzerland of China, iaitu Bipenghu, di mana kita dapat buat aktiviti macam-macam, termasuk snow, scenery, aktiviti orang kata nak main snow, nak main slide, nak main segala benda aktiviti kan. Jadi kita ada Alpine Valley, kita ada Snow Mountain, kita ada Pine Forest dan kita ada Frozen River. So that's why date yang kita rancangkan, kalau tuan-puan kena tengok lepas ni, bila date tu kita launch kan, you akan nampak ada date date yang Disember kita akan beli seat, dan date ni agak mahal. Kenapa? Sebab cuti sekolah. Bukan kita saja-saja nak buat mahal, tetapi because of cuti sekolah, dan cuti sekolah ni datang pada waktu yang ngam. Waktu ngam ni adalah waktu tu dah snow dekat sana, dan snow ada yang ada cucu, yang ada anak, nak kawan-kawan, keluarga nak berjalan-jalan sambil tengok Chengdu, sambil tengok Chongqing, sambil tengok wow, macam Switzerland dengan package about 5,000. So ada dekat China. So sekarang kat mana tu yang ada snow yang banyak tu, iaitu kita panggil Bipenghu, Bipenggu. Iaitu salah satu daripada apps dalam Mount Siguniang. Kami sebenarnya nak launch juga Mount Siguniang Bipenghu sebab dia lebih lama, dia lebih sikit ekstrim sikit untuk orang-orang yang mencari longer time dekat dalam snow, dalam winter. Jadi kita pun mungkin akan buat satu, tapi satu yang combine 7 malam. Tapi untuk hari ini kami akan buat untuk 5 malam sahaja. 5 malam saja, iaitu termasuk dengan Bipenghu, iaitu pasti ramai akan terkejut. Sebab apa? Sebab ini bukan Switzerland. Sebab tak pernah dengar lagi nama Bipenghu, tetapi scenery dia macam Switzerland. Ada Alpine, ada mountain, ada Pine Resort, ada Frozen River. Jadi this is actually kita punya aktiviti kita, dan kita ada orang kata tempat jalan ada kayu, so dapat tengok, dan juga scenic mountain landscapes. Jadi kenapa Bipenghu ni menjadi special? Sebab dia adalah seasonal, different season, different activity, different panoramic punya view. Jadi kalau orang kata dalam early winter nampak gunung ke atas dah mula bersalji, hutan pula dah start jadi warna emas, warna kuning. Jadi udara sangat rasa macam nyaman kan. Lepas tu scenery jadi macam cinematic. You datang pukul 3, pukul 4 pun dah jadi macam movie kan. Warna dia lawa je. Lepas tu kalau full winter pula, ini kena tahan sejuk. Make sure pakai baju yang betul. Anda akan dapat full true winter. Maknanya dengan about 5,000 anda tak perlu pergi. Bukan orang kata tak perlu. Jadi kita dapat alternatif untuk Korea yang lebih kurang harga. Tapi Jepun definitely kita akan lebih jimat bila kita ke China ni. Jadi kita dapat pine tree yang penuh dengan salji, forest punya scenery, winter putih saja, dan suasana macam Hollywood. Jadi kalau kita tak percaya, kalau tuan-puan tak percaya, boleh try Google, try tengok Bipenghu winter. Memang lain macam. Lepas tu pula kita jual pula untuk tahun depan, bulan 3, bulan 4, bulan 5, iaitu winter spring punya season, iaitu dia dah ada snow, masih ada kat atas, tetapi kita akan start nampak dah hijau-hijau valley dia, dan juga sungai, air dah mula ada. Sungai semua dah ada. Kemudian juga scenery lebih dinamik, warna hijau winter,
dengan hijau putih semua akan ada. Jadi this is actually destinasi yang kita cuba ketengahkan untuk tahun autumn, winter, spring, summer kita. Jadi spring dia padang akan jadi lebih hijau, gunung pun akan lebih hijau macam tu kan. Jadi this is actually kenapa kita perkenalkan Bipenggu. Dan menarik pasal aktiviti ni adalah Bipenggu ni akan jadi 2 malam. Dia akan menjadi aktiviti utama kita sebab Chendu menjadi aktiviti yang kita lokasi yang kita landing, kemudian Bipenggu yang akan menjadi 2 malam nak bagi experience di kawasan bersalji. Kadang kalau Korea kadang-kadang kita pergi singgah ke theme park kawasan dia je kan, Everland kan, tetapi tak. Untuk China ni kita akan tidur 2 malam dekat kawasan yang bergunung ganang, berbanjaran dengan dapat rasa vibes dia lain sikit. Jadi kalau anda tak suka extreme weather untuk China, anda kena pilih waktu yang seasonal transition antara winter dengan spring ya. Okey, yang seterusnya kita selain daripada kita buat Bipenggu untuk Chengdu ni, kita juga akan pergi the futuristic city cyberpunk untuk China, iaitu Chongqing. Kalau kita tengok Chongqing ni, mereka ada train yang melalui bangunan. Train nampak train lalu tiba-tiba masuk dalam bangunan. Lepas tu bangunan yang bertingkat-tingkat. Lepas tu bangunan yang bertingkat-tingkat nampak macam gunung. Lepas tu lampu malam yang wow, lampu bangunan yang wow kan. Lepas tu kawasan tu nampak macam very high, very modern, very futuristic. Jadi this is actually yang kita perkenalkan. Maknanya kita perkenalkan kawasan Alps, kawasan banjaran, dan kemudian kita kenalkan juga ada kawasan yang very modern, very futuristic bandar. Dan yang menarik pasal itinerary yang ni adalah kami bagi peluang untuk absorb environment tu apa, kita bagi train pergi balik daripada Chengdu masuk pergi ke Chongqing dan balik-balik. Jadi anda akan dapat experience bagaimana fast train. Sebab satu, kita kena tahu perjalanan dia, sometimes bandar China ni nampak macam dekat, tetapi kalau kita pakai bas, you akan penat duduk dalam bas 4-5 jam. Jadi apa kita buat? Kita bagi train yang naik 1,5 jam saja, pergi 1,5 jam balik, lepas tu ada aktiviti dekat sana. Jadi this is actually kenapa kami rasa this is actually the new way how you travel. You don't go to the orang kata harga yang murah, tapi go to where kita curated program supaya anda dapat experience. Tak perlu hari yang tour yang panjang masa, panjang hari, tapi okey jika kita tahu cara dia, iaitu kita combinekan the train, the experience of train, the bandar tu. Jadi jangan kita tak mahu buat yang supaya anda naik bas. So this is typical Maizara punya style, di mana kalau kita tengok kita punya Silk Road kita punya Yunnan, kita always combinekan train untuk bagi experience utama kepada pelanggan. Jadi Chongqing tadi kita dah suat. Jadi kenapa orang rasa suka sangat Chongqing? Waktu malam kita dapat berjalan-jalan seperti, dan bila kita jalan-jalan ni kita rasa macam dalam, orang kata dalam movie science fiction kita, sebab dia terlampau futuristic, terlampau moden, dan kemudian dia macam dalam anime, filem-filem anime, dan juga ataupun Metropolis lah. Kerana itulah kombinasi antara Chongqing dengan Bipenggu tadi yang winter scenery, winter scenic tu kita rasa special untuk tour customer yang sedang mencari kelainan untuk kita ya. Jadi apa lagi yang special macam saya cakap, kita ada bagi 2 high speed train. 2 high speed train ni significantly sebenarnya menjimatkan 1 malam untuk peserta Maizara, sebab dia bila dia pergi 1,5 jam tidur, kemudian balik 1,5 jam, dia tak buat pergi 5 jam, jalan-jalan dan balik 5 jam. Jadi semua orang akan macam okey, penatnya duduk dalam bas ni kan. Sebenarnya ada cara tambah sikit lagi harga, anda boleh tweak program sikit. Dan sebenarnya naik flight saja, naik train saja dan compare harga dengan naik bas sebenarnya tak banyak beza. Hanya macam kami cakap, kita request for untuk kemudahan pelanggan kita. Jadi kita dapat tengok berapa modernnya sistem kereta api dekat China, teknologi pengangkutan mereka, dan berapa efisiennya mereka jalan punctual. Dia tak boleh cuba-cuba tahan kan. Okay, so this is why actually kita rasa feeling dia bila kita pergi Chengdu, kita nampak Chengdu tu dah modern. Kemudian bila kita pergi ke Bipenggu, kita nampak Alpine. Kita rasa wow, very calm, very relax. Kemudiannya kita cover juga dapat juga tengok
yang very futuristic city dekat dalam China dan semuanya dibuat dalam satu program. Jadi memang definitely kita bukan rushing dan you tak adalah tengok semuanya scenery, semuanya modern, semuanya orang ramai, tak ada. Kita bagi you 3 different program. Jadi untuk siapa yang sesuai program yang kami rancangkan, Chengdu, Chongqing dengan Bipenggu, adalah untuk orang yang mungkin tak pernah lagi sampai China, yang ada budget about 5,000. This is the program. Kemudiannya yang memang mencari program winter, asalkan winter nak travel, asalkan winter je nak pergi travel. Jadi this is program yang you akan ada dapat tengok. Lepas tu yang muda-muda sikit, yang umur 30-an, 40-an, 50-an, yang profesional saja nak tengok tour yang dijalankan dengan keadaan yang very orang kata thoughtful punya tour. Dia gunakan train laju, semua dia buat. Dan kemudiannya yang suka scenic traveller, lepas tu yang content creator, you dapat buat content banyak, content Chongqing yang very futuristic. Lepas tu you dapat buat 2 hari, 3 hari 2 malam, you dapat buat Bipenggu tempat winter. So that is actually one. And then dan juga China yang ada dengan di Chengdu yang ada bandar moden China, ada masjid juga. Lepas tu you dapat buat tengok macam mana keadaan Chengdu yang ada panda kan. Jadi kalau anda nak yang lain sikit daripada Korea, saya kena comparekan Korea dengan Jepun, because Bipenggu ni more than Korea dengan Jepun, sebab dia lebih murah dan dia lebih different sikit. Dan you potentially akan jadi antara yang pertama sekali dapat experience, yang awal-awal, bukan pertama, yang awal-awal dapat experience program ni. Jadi ini adalah route kita. Western China sebenarnya memang ada cinematic landscape, lepas tu modern infrastructure, lepas tu ada seasonality, ikut different museum macam mana anda nak tengok, dan dia adalah pengalaman yang baru untuk kita kat Malaysia, dari Malaysia ni. Jadi Chengdu, Bipenggu dengan Chongqing sebenarnya kita jual dalam harga range 5,000, I think 5,300 kalau musim cuti sekolah, dan bawah 5,000 apabila anda pergi pada other than musim cuti sekolah bulan 12. Jadi dalam satu perjalanan anda dapat tengok modern Sichuan, anda dapat tengok alpine scenery, dan juga anda dapat tengok mountain dekat China, dan juga futuristic Chongqing. Jadi saya sendiri sebenarnya tak sampai, tapi sebab kita dah hantar tour, kita banyak tour Maizara pergi, even director kita pergi, ada partner staff kita pun dah pergi, dan kita study dan kita buat analisa. Dan this is the route yang saya rasa very menarik untuk orang yang ada nak bawa anak, nak bawa keluarga, nak ajakkan kawan pergi, ada anak cucu, nak belanja anak cucu pergi winter. Jadi this is the program yang about 5,000 ringgit dah masuk semua. So Chongqing, Chengdu dengan Bipenggu. Jadi ini satu tour kita yang dah sudah. So saya share balik poster kita, train kita, satu train yang pergi balik saja, tetapi kita letak train ni sebab kita nak bagi tahu betapa train 1.5 jam ni memainkan peranan penting untuk tour kita, yang kalau kita pakai bas akan jadi 5-6 jam. Jadi apabila kita includekan benda ni, pergerakan kita 6 hari 5 malam akan lebih efisien. Lebih efisien tu maksudnya you tak perlu jadi 6-7 malam, anda tahu je kerat kat mana, dan customer tak perlu bayar banyak tapi dapat experience the best. Sebab apa? Ini adalah yang kita anggapkan yang macam dah cukup untuk 5 malam untuk China. So 6 hari 5 malam Chengdu, Chongqing dengan Bipenggu. Program ni telah di-upkan. Kalau bulan 12 kita perlukan minima 10 orang. Dan macam biasa Maizara dah letak TNC, Terms and Condition yang complete, supaya anda semua win-win situation. Customer tak pening, kami pun tak rasa tour tu akan menyebabkan kesukaran untuk orang sebab dah nampak semua. Okey. Jadi minum air dulu. Saya akan bergerak kepada next destinasi yang belum lagi keluar, tetapi sebab kami dah nak buat.